تعالى وبركاته. Sidang hadirat muslimat ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah pengajian muslimat Seribu Istana, syukur kehadirat Allah Ta'ala yang Maha Esa dan kita bertemu semua dan menyambung pengajian kita. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan padang dah habis. Tapi catatan bagi mana bagi jadi 46 kan? Okey. Jadi dalam perbahasan berkenaan dengan wahdaniyah ataupun Esa. Jadi Esanya Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Maka Esa pada zat dinafikan dua kam. Sebelum ada kam ni bilangan. Bilangan. Bilangan ataupun banyak. Dinafikan banyak ataupun bilangan. Jadi apabila disebut wahdaniyah dinafikan bilangan. Bahasa Melayu je lah, bilangan. Sebab wahdaniyah tu Esa dengan makna tidak berbeda. Esa tidak berbilang, tidak banyak. Kan? So pada zat Allah dinafikan dua jenis bilangan. Bilangan yang muttasil, muttasil yakni berhubung atau bersambung. Ya. Yang kedua bilangan yang munfasil, yakni bercerai atau berpisah, terasing. Ya. Jadi dinafikan dua, pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Juga pada sifat Allah Ta'ala dinafikan dua bilangan, iaitu kam munfasil dan kam muttasil. Kam muttasil dan kam munfasil. Jadi kita akan tengok satu-satu sahabat saya kawan. Sama juga dengan perbuatan. Jadi ini sifat 5. Kata-kata yang 5 tu ini dia punya explanation ringkas sebelum dia punya contoh tadi. So sama juga dengan perbuatan dinafikan dua bilangan. Atau Melayu sebut bilangan dua kam atau dua bilangan, iaitu bilangan yang bercantum dan bilangan yang berpisah. Dia dulu. Jadi poin kita tambahan akan berdasarkan part A, contoh part B, part C, 5A, 5B, 5C. Okey. So poin ni kita akan buat kat sini. Yang bawah nanti kalau ada ruang saya akan syarah yang okey. Sekarang part A ya. Okey. Part A tu esanya Allah pada zat menafikan dua bilangan. Bilangan yang berhubung dan bilangan yang berpisah. Kita tengok pada B. Baik, pada ayat kan yang sebagai itu saya buat ekstrik itu dalam Al-Quran, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, pada bentuk apa sahaja yang dia Allah kehendaki, dialah Allah yang menyusun
tubuhmu. Maknanya mana? Pada zatnya Allah tidak tersusun. Bahkan Allah lah yang menyusun. Allah lah yang menyusun. Maksudnya kan bisa pada sifat pula, ya. Jadi sifat Allah menafikan dua kam, yakni dua bilangan. Itu bilangan yang berhubung dan yang berpisah. Sama juga muttasil dengan munfasil. Kisah pada sifat pula, ya, dinafikan dua kam juga, iaitu kam muttasil dan kam munfasil. Contoh pada kam muttasil menafikan dua atau lebih sifat yang sama. Okay. Pada Allah, sebagaimana contoh, pada Allah ada dua kudrat, ada tiga iradat ataupun lima ilmun. Maknanya begini, pada tiap satu dari sifat Allah, contoh nak kita ambil kudrat, iradat, ilmun. Nak kita ambil yang turut macam tu lah. Kudrat, iradat, ilmun. So, kudrat so, iradat so, ilmun so, hayat so, samak so. So, which means satu lah. Basar satu, so. Kalam satu. Itu maknanya. Maknanya tidaklah ada seperti ada dua kudrat, tiga iradat. Dan jangan salah faham. Kalau ada orang kata, awak kata sifat Tuhan tu Esa, habis ada 20 sifat tu, 20 tu dah lebih daripada satu. Bukan kira 20, kira satu, kudrat satu, iradat satu, samak satu, basar satu, kalam satu. Jadi kalau kam munfasil menafikan adanya yang selain dari Allah yang mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Contohnya ada yang lain selain Allah yang mempunyai sifat ilmun seperti Allah. Jadi kita kaitkan dengan yang lain, yang ada kudrat seperti Allah, yang ada iradat seperti Allah. Tiada. Sebab itu dinafikan kam munfasil pada sifat. So di catatan 5C. Okey. Termasuk apa sahaja berlaku terhadap makhluk semuanya daripada perbuatan Allah, bukan yang lain selain daripada Allah. Tiada sesuatu yang terlibat dengan perbuatan Allah, Allah tidak memerlukan kepada yang lain untuk membantunya mengadakan ataupun meniadakan segala sesuatu. Hanya Allah sahaja yang menjadikan dan meniadakan. Yang memberi bekas adalah Allah. Apa maksud bekas? Yang dia memberi kesan. So kat situ tu dah tak muat, saya kena bawa kat sebelah lah. Tiada sesuatu pun yang terlibat dengan perbuatan Allah. Semua perbuatan adalah milik dan ciptaan Allah. Tiada yang berbekas kesan melainkan Allah. Justru api tidak membakar, makanan tidak mengenyangkan, ubat tidak menyembuhkan, air tidak menghilangkan dahaga, pisau tidak memotong. Kerana hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah semata-mata. Cuma tinggal lagi kita secara adat kita kata makan nasi kenyang. Adat. Secara adat. Minum air hilang dahaga. Makan ubat sembuh pendol. Pisau potong daging sebelah tutup. Adatan kita dah bahas, ya. Cuma kita tak masuk lagi. Dalam bab wahdaniyah nanti, dalam bab kudrat nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang disebutkan pisau memotong, air yang diminum, makanan yang dimakan, ya, api yang membakar, sebagai yang disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dinamakan sebagai jalan madkhal, jalan untuk menjayakan sesuatu. Jalan api, kanan mengenyang, ubat menyembuh. Namun pada hakikat dia semua adalah perbuatan Allah. Tak ada yang terlibat. Nampak jalan asbab saja. Nampak tak? Jalan asbab. Tak ada asbab pun boleh berlaku. Contoh kita tengok api tak membakar, berlaku pada zaman baginda Nabi Ibrahim AS. Sebesar-besar api tak membakar. Pisau tidak memotong, zaman pada Nabi Ismail AS. Setajam-tajam pisau pun tidak
tidak tersembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jadi masih lagi pada perbahasan zat, sifat dan perbuatan dengan itu. Dekat sini perbahasan wahdaniah dan nanti kaitan dengan kudrat itu sangat penting. Tak boleh kata api itu panas tu. Itu panaslah dengan kuasa Allah sekali tak boleh. Tadi sekali tu pisau tu tajam pisau tu dengan kuasa Allah Ta'ala. Tak boleh cakap. Cuma adat secara adat kita beritahu pisau tajam, pisau ni kena sikit tangan dah. Macam tu secara adat saja. Okey. Itu penting kita belajar perkara ini. Ada yang tanya, sila. Ibu yang dirahmati Allah ada yang nak tanya, sila. Ya. Boleh, memang sepatutnya macam tu. Cuma budak-budak kita, budak kecil lah senang cerita. Just ajar macam ni, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kenyang macam tu nak bagi mudah faham sebab belum nak faham ni lagi. Ataupun kita macam ni lah untuk budak-budak cakap macam ni. Bila kenyang sebab alhamdulillah, pelan-pelan dulu. Takkan ibu-ibu nak beritahu kamu pelan-pelan satu-satu dulu untuk saya faham. Kalau kita dah ngaji, kita pun nak implement lah. Kita tak saya faham, tak ada cakap untuk budak-budak kita bagi slow dulu. Tak lupa sebab alhamdulillah nanti belakang kenyang tu Allah bagi sikit. Nanti bila dia dah ni, kita masuk. Tapi kita tak dapat tidak. Kita punya lihat kita mesti kita kena faham seumpama. Saya faham akan tu cakap. Cuma budak-budak slow-slow. Tapi kalau dia dah genius, dia boleh salah pula. Okay guys, mana kita bagi? Ikut dia punya level. Dengan anak-anak kata alhamdulillah. Boleh macam tu, tengoklah. Kalau dia dah macam dah ajar berapa-apa, boleh kita bagi sikit. Kalau kecil sangat, kita lupa. Sekolah rendah menengah dah boleh start sikit-sikit. Bagi tahapan-tahapan dulu. Mungkin dia cuma kalau dia dah silibus sekolah rendah dah belajar kamu tasir, kamu fasir ataupun menengah, ada boleh masukkan. Tak ada perbuatan, tak ada yang terlibat dengan perbuatan Allah, semua milik Allah. Masuk ke sini. Contohnya api yang membakar. Cuma tak banyak. Api membakar Dia tidak membakar. punya Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Kita Ta'ala. tu Kisah pada penting perbuatan. Contoh, ada ketajaman pisau. Tak ada ketajaman pisau tu. Jadi itu perbahasan dari hukum adat pula dengan hukum akal yang kita belajar. Harus pada akal, mustahil pada akal, wajib pada akal, pada hukum adat. Macam mana pada adat? Wajib pada adat. Apa mana wajib pada adat? Pisau potonglah. Potonglah, tapi boleh tak jadi tak potong. Harus pada akal. Kita punya laut. Kalau dia dah start belajar, saya rasa silibus dah ada. Dah ada. Mungkin kita boleh slow-slow bagi. The most important thing, kita dulu yang kena faham dulu. Dan kita boleh explain kan. Bagi contohnya, supaya ditanamkan dalam hati dia, esa pada Allah, esa pada zat, pada sifat, pada bolehlah 18 tu. Saya tanya kat tu, kalau budak baru 2 tahun kalau dah start sekolah dah ada silibus, ada yang pergi haji dah pergi dah tadi. Akak tu.
Oh, dah okey lah. Oh, cepat. Awak jangan. Baik, insyaAllah pada umur kita bertemu lagi sambungan catatan pada 7, 8 dan juga 9. Ibu boleh silakan tambah lain catatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma haqqina ad-din wa 'alina ta'wil al-arifin wa hadina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.